Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya ialah Kavi Priya Anak Perempuan Sarawana Murti dari kelas PPS 23. Pada 9 April yang lalu, saya dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang siswa guru telah membuat lawatan ke pusat pemulihan dalam komuniti yang telah ditetapkan, iaitu PDK Hulu Kelang, demi menyelesaikan tugasan-tugasan pentaksiran berterusan kami. Sehubungan dengan itu, saya akan membentang tentang laporan penilaian lawatan ke Pusat PDK Hulu Kelang berserta tentang produk Augmentative Alternative Communication yang saya telah hasilkan bagi subjek PKUK 1152 pada hari ini. Saya akan mulakan pembentangan saya sekarang. Ini adalah pengenalan terhadap PDK Hulu Kelang yang telah kami lawati. Pertubuhan Pemulihan dalam Komuniti atau PDK Hulu Kelang ialah sebuah pusat pemulihan berasaskan komuniti yang terletak di KRT Taman Permata, Paang, Jalan Permata 16, Taman Permata, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 53300 Kuala Lumpur. PDK Hulu Kelang ini mula dicetuskan melalui inisiatif penyelia PDK Hulu Kelang iaitu Puan Suhaila Abdul Manap yang mempunyai 2 orang anak kurang upaya yang merupakan seorang autism dan seorang lagi cerebral palsy. Jadi, dengan persetujuan keluarga kumpulan sasar upaya, PDK Hulu Kelang telah ditubuhkan pada 20 Mei 2002 supaya menjadi sebuah pusat pembelajaran dan pemulihan di kawasan Hulu Kelang. Pada mulanya, PDK Hulu Kelang ini bertapak di Dewan Komuniti Taman Permata secara sewaan, namun telah berpindah ke lokasi tetap yang lebih sesuai dan selesa untuk operasi harian pada masa sekarang. Kini, PDK ini diselia oleh Puan Suhaila Abdul Manap dan menempatkan seramai 55 orang pelatih dengan pelbagai ketidakupayaan. PDK ini mempunyai satu tema iaitu pemulihan untuk semua. Ini adalah data, pelatih dan petugas PDK Hulu Kelang. PDK Hulu Kelang mempunyai 10 orang petugas dan 2 orang sukarelawan yang bertanggungjawab. Pelatih pula terdiri daripada pelbagai jenis ketidakupayaan, antaranya autism, sindrom Down, cerebral palsy, ADHD, slow learner, Kabuki syndrome dan ketidakupayaan fizikal. Pelatih kanak-kanak adalah seramai 55 orang yang menerima allowance PDK sebanyak RM300 Malaysia. Pelatih dewasa pula seramai 27 orang yang terdiri daripada 12 orang penerima EPC iaitu allowance pekerja cacat dan 15 orang penerima PTLB iaitu bantuan tidak layak bekerja. Seterusnya, waktu operasi bagi PDK Hulu Kelang ini adalah seperti berikut. PDK Hulu Kelang merupakan pusat PDK yang beroperasi secara harian. Waktu operasi bagi hari Isnin sampai hari Khamis untuk PDK ini ialah dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari untuk kanak-kanak, manakala bagi dewasa dari pukul 8.30 pagi sampai pukul 2 tengah hari. Waktu bekerja petugas di PDK ini ialah seperti berikut. Dari Isnin hingga Jumaat, mereka akan bekerja dari pukul 8.30 pagi sampailah pukul 4 petang. Visi bagi PDK Hulu Kelang ini ialah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelatih-pelatih dengan keperluan khas ke arah kecemerlangan hidup sejajar dengan hasrat falsafah pendidikan negara. Misi PDK Hulu Kelang ialah menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada pelatih-pelatih dengan berkeperluan khas untuk menjadikan mereka insan yang dapat berdikari, berjaya dalam kehidupan dan memberikan sumbangan bakti kepada masyarakat dan negara. Sekarang saya akan membentang tentang pengurusan di PPDK Hulu Kelang. Secara keseluruhannya, aspek pengurusan dan pengoperasian di PDK Hulu Kelang adalah sangat memuaskan. Untuk pengetahuan anda semua, ini adalah Carta Organisasi Jawatankuasa PDK Hulu Kelang dan Carta Organisasi
petugas PDK Hulu Kelang. Dari segi aspek pengurusan dan pengoperasian, PDK Hulu Kelang mengamalkan pendekatan berpusatkan individu. Dalam pendekatan ini, setiap pelatih mempunyai rancangan pembelajaran individu iaitu RPI. Dan RPI ini disusun berdasarkan tahap perkembangan, keupayaan dan keperluan khas pelatih. Guru pula merancang, melaksanakan dan menilai aktiviti berdasarkan RPI dalam pendekatan ini. Pendekatan pengajaran bersifat konsisten dan sesuai mengikut kebolehan pelatih adalah termasuk dalam pendekatan berpusatkan individu ini. Sistem dokumentasi dan pemantauan juga memainkan peranan signifikan dalam aspek pengurusan dan pengoperasian PDK ini. Pertamanya, jurnal harian direkod untuk kehadiran, aktiviti, pencapaian dan tingkah laku pelatih. Seterusnya, laporan bulanan turut disediakan untuk menilai kemajuan pelatih dan laporan ini digunakan untuk pemantauan dalaman dan sebagai rujukan ibu bapa serta pihak JKM, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dari segi pembangunan profesional petugas digalakkan untuk menyertai kursus peningkatan kemahiran. Antara latihan yang diikuti termasuklah Training of Trainers iaitu TOT dan Vocational Training Officer iaitu VTO beserta Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 3. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dan keberkesanan intervensi serta pendidikan khas. Dari aspek pengurusan kewangan pula, kewangan diurus secara teliti dan telus. Terdapat juga bantuan JKM untuk allowance petugas dan operasi asas dan sumbangan dari PJKM bagi menampung keperluan tambahan seperti bahan bantu mengajar dan peralatan terapi. Selain itu, akaun bantuan JKM dan komuniti juga dipantau secara berasingan dan berkala. Manakala perbelanjaan pula dibuat secara berhemah dan berdasarkan keperluan sebenar. Ini adalah jadual yang menggambarkan pengurusan kewangan di PDK Hulu Kelang. Seterusnya, ini adalah senarai aktiviti yang dijalankan di PPDK Hulu Kelang. Antara aktiviti yang dijalankan termasuklah aktiviti tarian, permainan boci, program agama, aktiviti nyanyian, permainan bowling, perarakan merdeka, permainan bola sepak, latihan psikomotor, terapi fisiologi oleh Cikgu Hasnan dan terapi cara kerja oleh Cikgu Nabila. Dari segi penilaian, semua aktiviti yang dijalankan di PDK Hulu Kelang ini memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup para pelatih di situ. Contohnya, latihan psikomotor turut mempertingkatkan kemahiran motor halus seperti menulis dan kemahiran motor kasar seperti berlari bagi setiap pelatih di sana sebenarnya. Sekarang, saya akan membentang tentang produk Augmentative Alternative Communication yang saya telah hasilkan. Nama produk AAC saya ialah Touch and Talk. Saya telah menghasilkan satu produk Augmentative and Alternative Communication khususnya untuk murid berkeperluan pendidikan khas masalah pembelajaran kategori autism. Bagi produk AAC saya telah menghasilkan satu buku komunikasi. Dalam buku ini terdapat gambar-gambar yang membantu murid autism untuk berkomunikasi secara efektif. Terdapat juga beberapa bahagian utama dalam buku komunikasi saya yang telah disertakan dengan model-model interaktif tertentu seperti model peti sejuk untuk bahagian food iaitu makanan, model jam interaktif untuk bahagian actions iaitu aktiviti dan satu model patung untuk bahagian anggota badan iaitu keselamatan fizikal. Tujuan semua model ini disertakan dalam produk AAC saya adalah untuk memudahkan murid autism untuk berkomunikasi serta menambah keberkesanan aspek komunikasi mereka melalui pengalaman interaktif ataupun hands-on.
Saya akan membentangkan adaptasi, modifikasi dan aplikasi bagi setiap model dalam produk AAC saya sekarang. Pertama sekali, buku komunikasi. Buku komunikasi ini berfungsi sebagai alat utama bagi murid untuk berkomunikasi secara mudah dan efektif. Ia direka dengan halaman bergambar yang mudah difahami dan sesuai untuk murid yang mempunyai kesukaran pertuturan ataupun komunikasi lisan, terutamanya murid autism. Saya telah menghasilkan buku ini menggunakan file clear holder. Buku komunikasi saya juga mempunyai suatu tema iaitu Autism Also Communicates. Bagi adaptasi buku komunikasi ini telah direka berasaskan prinsip Picture Exchange Communication System iaitu PEX yang merupakan satu strategi visual untuk menyokong komunikasi murid berkeperluan pendidikan khas, terutamanya murid autism. Warna merah terang dipilih sebagai warna kulit buku untuk mencetus perhatian serta menandakan kepentingan fungsi buku ini sebagai medium utama untuk komunikasi. Bagi modifikasi buku komunikasi ini, buku ini telah dibahagikan kepada 4 kategori utama iaitu emosi, makanan, rutin ataupun perbuatan serta keselamatan diri. Walau bagaimanapun, kesemua halaman dalam buku ini menggunakan latar belakang warna yang seragam bagi mengelakkan gangguan visual yang boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada murid autism. Gambar dalam buku ini telah disusun dengan kemas mengikut kategori masing-masing, mempunyai ikon yang realistik dan berwarna berserta teks bersaiz besar. Selain itu, 4 hingga 6 gambar sahaja diletak dalam satu muka surat untuk mengelakkan kekeliruan murid autism. Terdapat juga beberapa muka surat yang mempunyai ayat-ayat ringkas seperti saya hendak dan tidak hendak bagi murid untuk melekat gambar-gambar yang menggambarkan keperluan mereka pada ayat yang sepatutnya. Untuk pengetahuan anda semua, gambar-gambar itu terdiri daripada gambar-gambar makanan, perbuatan dan emosi atas tujuan membolehkan murid-murid autism meluahkan keperluan dan kehendak mereka hanya menggunakan gambar-gambar tersebut secara mudah. Gambar-gambar berikut telah dilekat velcro pada bahagian belakangnya dan disimpan secara asing agar tidak kelihatan berselerak. Untuk aplikasi, buku komunikasi ini digunakan sebagai medium utama untuk murid mengekspresikan emosi, membuat permintaan makanan, menunjukkan rutin harian dan menyatakan situasi berkaitan keselamatan diri. Guru dan ibu bapa boleh menggunakan buku ini semasa aktiviti pembelajaran atau dalam situasi harian untuk membantu murid berkomunikasi secara bebas dan yakin. Seterusnya, model peti sejuk. Ini adalah adaptasi bagi model peti sejuk saya. Model peti sejuk ini dibina sebagai alat komunikasi untuk murid meminta makanan disebabkan model makanan turut disediakan dalam model peti sejuk saya. Mereka juga akan mengenali pengurusan makanan melalui model ini. Memandangkan ramai murid autism mengalami masalah untuk menguruskan makanan secara betul dan berlakunya pembaziran makanan pada kadar yang tinggi, tercetusnya idea dalam minda saya untuk menghasilkan suatu model peti sejuk bagi membantu mereka menguruskan makanan secara efisien. Warna kuning cerah telah dipilih pada bahagian dalam untuk menarik perhatian dan merangsang semangat ceria, manakala warna hijau muda juga digunakan di bahagian dalam sebagai simbol kecergasan dan kesegaran. Bagi modifikasi model peti sejuk saya, reka bentuk model menyerupai peti sejuk sebenar dengan rak-rak mini. Setiap rak ini diisi dengan gambar makanan dalam bentuk kad bergambar seperti buah, sayur dan minuman. Terdapat juga model makanan dalam peti sejuk saya.
Dengan ini, murid-murid low function hanya perlu menunjukkan model makanan yang saya telah sediakan ini dalam proses komunikasi mereka untuk meminta makanan secara mudah. Dengan ini, mereka boleh memperoleh makanan yang mereka perlukan itu secara senang. Model ini juga boleh digunakan bersama buku komunikasi saya di mana murid akan menyusun model makanan pada tempat yang sepatutnya berpandukan gambar pengurusan makanan dalam buku komunikasi saya. Melalui pengalaman menyusun model makanan dalam model peti sejuk saya ini, mereka akan dapat memahami konsep pengurusan makanan ini secara mudah. Aplikasi model peti sejuk ini ialah murid boleh menggunakan model ini dalam aktiviti berpura-pura seperti buka peti sejuk, pilih makanan dan minta makanan. Aktiviti ini membina kemahiran kognitif, kebolehan membuat pilihan dan penggunaan bahasa. Guru juga boleh mengajar konsep pengurusan makanan yang betul serta pemakanan sihat melalui pendekatan yang menyeronokkan dan praktikal ini. Seterusnya, model jam. Antara adaptasi bagi model ini ialah model jam ini direka untuk membantu murid memahami konsep masa dan rutin harian. Melalui model jam ini, mereka dapat mengenali dan meluahkan apa yang mereka hendak lakukan kerana terdapat gambar-gambar aktiviti yang dilekat pada jam ini mengikuti masa yang sesuai untuk lakukannya. Dengan ini, murid berkeperluan pendidikan khas, masalah pembelajaran kategori autism turut dapat menguruskan masa mereka secara efisien dan mudah. Lebih-lebih lagi, masalah pembaziran masa juga dapat dielakkan melalui penggunaan model jam ini. Antara modifikasi yang saya telah lakukan bagi model jam ini ialah jam ini berbentuk analog dengan jarum jam yang boleh digerakkan. Sekeliling jam ini dihiasi dengan gambar-gambar aktiviti harian seperti mandi, sarapan, bermain dan tidur. Gambar-gambar ini disusun mengikut turutan waktu harian. Saiz jarum yang besar dan reka bentuk yang mudah digerakkan memudahkan murid untuk berinteraksi secara langsung dengan model ini. Aplikasi bagi model jam ini ialah model ini digunakan bagi menyokong murid mengenal rutin, mempelajari peralihan aktiviti dan membina struktur harian. Murid boleh menyamakan masa mereka di jam dengan aktiviti yang dipelajari dalam buku komunikasi. Contohnya, apabila jam menunjukkan pukul 12 tengah hari, murid boleh menunjukkan gambar makan tengah hari. Ini membantu murid untuk berkomunikasi selanjutnya atas tujuan meluahkan aktiviti apa yang mereka perlu lakukan mengikut masa tertentu. Akhirnya, model patung. Kini, ramai murid berkeperluan pendidikan khas tidak peka terhadap keselamatan diri terutamanya bila berlaku good touch and bad touch. Mereka juga tidak pandai meluahkan sekiranya mereka terdedah kepada ancaman keselamatan fizikal tersebut. Sebagai penyelesaian, saya telah menambah model berkenaan keselamatan fizikal ini dalam produk AAC saya. Dengan ini, kes-kes ancaman keselamatan fizikal yang melibatkan MBPK akan berkurangan secara serta-merta. Antara adaptasi yang saya telah lakukan bagi model patung dalam produk AAC saya ialah model anak patung ini digunakan dalam sesi komunikasi berkaitan keselamatan diri, khususnya konsep good touch dan bad touch. Anak patung dipilih dengan ciri neutral di mana ia tidak terlalu menyerupai lelaki ataupun perempuan dan bersaiz sederhana supaya mudah dikendalikan oleh murid. Antara modifikasi yang saya telah lakukan bagi model ini ialah terdapat bahagian yang mengandungi gambar-gambar berkenaan anggota badan dan konsep good touch and bad touch dalam buku komunikasi saya untuk dijadikan sebagai panduan berkaitan keselamatan diri, khususnya konsep good touch dan bad touch. Aplikasi bagi model ini ialah model ini digunakan untuk melatih murid mengenal pasti jenis sentuhan dan bahagian tubuh yang selamat. Murid akan belajar mengatakan tidak atau meminta bantuan melalui buku komunikasi melalui model patung ini. Kaedah ini penting dalam memberi perlindungan asas kepada murid dan membina keupayaan mereka untuk menjaga keselamatan diri sendiri.
Secara keseluruhannya, produk AAC yang dihasilkan ini merangkumi buku komunikasi, model peti sejuk, model jam dan anak patung yang merupakan pendekatan intervensi menyeluruh dan holistik untuk menyokong keperluan komunikasi murid berkeperluan khas, khususnya murid autism. Gabungan antara elemen visual, sentuhan dan aktiviti interaktif ini bukan sahaja memperkukuh keupayaan komunikasi mereka tetapi juga membina kemahiran sosial, pemahaman kendiri serta keupayaan untuk membuat pilihan dalam kehidupan seharian. Produk ini membuktikan bahawa dengan adaptasi yang kreatif dan bersesuaian, komunikasi alternatif ini boleh menjadi lebih mudah, bermakna dan menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.